Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nasir dah sampai di kampung Salah Sirong dengan jalan dia yang sangat teruk, tapi alhamdulillah dengan doa tuan-tuan dan puan-puan Nasir dah sampai dekat sini. Ada lagi satu kampung di mana kami tidak dapat pergi dikarenakan tak ada jambatan. Kami kena menyeberang sungai. Jadi kami titip amanah dekat imam Masjid Salah Sirong ni, dikarenakan kami pun letak dekat sini dua helak yang kami bawa ni. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang telah menderma melalui Nasir, kami ucapkan ribuan terima kasih mewakili orang Aceh. Walau macam mana pun, ribuan terima kasih. Jadi untuk ni kita nampak saudara-saudara kita yang ada dekat sini juga turut mendoakan untuk tuan-tuan yang telah menderma melalui Nasir. Semoga dimurahkan rezeki tuan-tuan, diberi kesihatan oleh Allah. Semoga Allah membalas kebaikan tuan-tuan. Dan Nasir sendiri pun dah sampai dekat kampung ni. Bermakna kampung ni kehilangan rumah sebanyak 68 biji rumah. Betul? 68 biji rumah dah tak ada apa lagi dah jadi sungai dah. Itulah siapa-siapa yang nak menderma, yang nak bantu keluarga-keluarga kami dekat sini, bukan khususnya melalui Nasir, dengan siapa-siapa pun boleh, tak ada masalah. Ini yang saya dapat tengok dekat sini. Inilah pedalaman yang jauh. 3 jam kami dalam perjalanan baru sampai daripada jalan raya sampai kami masuk ke dalam. Sekian daripada Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Jadi urunyo na ayah nak beri mulai dia bal kubah belum pada dia. Nak tuju barang ni. Apa menang? Ini